Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Is Bola God number 1 guys ya. Apa khabar hari ni guys ya? For the first time aku reaction untuk bola sepak Malaysia di dalam channel aku ni. Korang mungkin tanyalah, dah lama ke aku tak reaction? Dah lama ke tak reaction? Ini aku tengah nak reaction ni. Jadi guys, jangan lupa untuk follow. Dan aku reaction ni sebab apa tau? Ada orang komen, aku dah tunjuk kat sini. Orang komen, dia suruh aku reaction untuk perlawanan Piala Malaysia Round 16 second leg. Okay, kalau korang ada benda nak untuk di reaction, korang komen je. Okay, aku just reaction je kan, santai ni. Aku tak ada macam nak fikir sangat. Ni aku nak test dulu, reaction dulu. Okay, okay guys, dengan kiraan 1, 2, 3. Perlawanan di antara Terengganu tau, Terengganu dengan UM Damansara. Okay, let's go. Aku tak boleh kena buka satu juga, kena cakap kalau tak dengar nanti. Okay, dengan kiraan 1, 2, 3 and play. Piala Malaysia Round 16 second leg, Terengganu menang 5-0 Ya, kita berada di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin guys Sikit guys Terengganu, fan-fan Terengganu harap ramai lepas ni lah. Takkan round 16 baru ramai. UM Damansara ni guys tim Liga 1 tau, tim Liga 1. Jadi tim yang boleh katakan kalau kalah menang malu lah kan. Tapi menang 5-0 kan. Cantik Safwan padu guys Safwan Safwan memang tu guys. Nampak tu kualiti dia seorang je. Boom. Padu guys Safwan. Bagus dia tu. Kareka Akia macam biasa. Gembat. Aduh. Itu pemain import baru Terengganu Shervoni. Aku tahu guys sebab aku update kat TikTok. Korang follow TikTok aku guys sebab aku banyak update pasal bola. Tapi itu pun boleh. Shervoni bagus. Shervon. Wow. Engku Yes, Engku Syakir guys. Style pula rambut Akia. Rambut Akia style tu. Tapi kalau dia skor style lagi. Tapi Engku Syakir guys gol pertama. Aggregate 3-0 sekarang ni. Hasil dari tandukan. Sorry guys kalau kau dengar suara aku agak macam annoying, tak apa guys. Aku nak bercakap je ni. Tak pernah video aku sepanjang ni. Aku akan mute lah suara ni. Pelan sikit lah. Tandukan guys daripada Engku Syakir. Shervoni assist kepada Engku Syakir guys. Kalau aku salah korang komen je Shervoni. Okay, rasa sebab kesilapan ni. Aduh, UM Damansara mistake daripada main defend Engku Syakir. Simple. Tak salah aku assist tu daripada Kareka Assist daripada Kareka. Kareka. Kareka memang perform guys Nampak dalam perlawanan ni Kareka. Dan Engku Syakir guys jaringkan 2 gol. Aggregate 4-0 guys Man. UM Damansara, come on. Tapi nampak UM Damansara memang alahai.
terlampau lemah guys. Tapi Radia Ghazli pun dia okey kat tu. Rahadi pun dah ikut susah lepas tu. Akia. Oh, simple guys Kareka guys Kareka jaringkan gol. Sekarang ni aggregate 5 guys. Aggregate 5. Baru nampak Akia digunakan betul guys Dia boleh bergerak sana sini. Tadi kau nampak Akia main winger, main midfield semua. Dia nak suka bergerak Akia ni. Kalau kau bagi satu posisi dia memang dia memang suka bergerak. Dan Kareka pun function betul, memang bantu. Okay. Kareka. Batu tu Kareka guys. Kareka dah mula nampak dah tu. Kena tiang tu. Mau kena 7-0. Engku Syakir terlampau sakit sangat tu. Dia bagi betul. Dia rasa time tu dia boleh sepak. Bam. Dia dah tahu dah tempat dia nak rembat macam mana. Tak bolehnya dia ambil tu. Tak boleh lah. Padu guys Engku Syakir ni. Nampak tu. Dia bagi betul-betul. Okay. Akia. Aduh. Akia ni masih tu pula. Tapi aku rasa Akia boleh skor tu perlawanan ni. Sayang kan dia tak skor kan. Cantik. Boom. Aduh. Hampir-hampir guys. Sorry guys aku main bercakap sangat tapi yelah dah nama reaction kan. Kena cakap lah, takkan diam je. Kareka. Kenapa Kareka? Aku rasa goalkeeper ni dia ada beef dengan Akia kot. Kareka guys jaringkan gol guys. 2 gol ya Kareka 2 gol daripada Kareka. Tapi Kareka sedap main ni. Sedap. Nampak. Boom. Nampak tu. Boom. Dia sama tempat gol dengan Engku guys. Tapi bagus guys gol dia. Yuan Damansara tak dapat tu. Tamat guys 90 minit je. Tamat guys 90 minit perlawanan di antara Terengganu dengan UN Damansara. Berakhir dengan keputusan 5-0 guys What a match daripada Terengganu. Kalau korang tengok 3 gol daripada Engku Syakir, hat-trick dan 2 gol daripada Kareka. Tapi Akia boleh skor guys. Aku boleh prediction untuk perlawanan ni. Aku rasa dalam 8 gol Terengganu boleh jaringkan. Cuma yelah kan, mungkin rezeki hanya 5-0 tapi aggregate 7-0 guys. Terengganu layak ke suku akhir Piala Malaysia guys. Kalau korang nak aku reaction lagi guys untuk perlawanan Piala Malaysia, ya aku akan reaction lagi untuk korang. Itu saja. Assalamualaikum. Aku ada bola gol, jangan ragukan. Malah sampai akhir tak kenal lelah. Buktikan skill tak terbantahkan. Jadilah bintang malam ini.